Tuan-tuan beli pakaian, pakai tutup aurat, tak dihisap. Tuan-tuan beli pakaian untuk beribadat, tak dihisap. Tuan-tuan beli motosikal, nak ulang alik daripada rumah main masjid, senang buat ibadat, yang tu tak dihisap. Kalau kita ambil dunia yang halal dengan tujuan bersedap-sedap, bermewah-mewah, berseronok-seronok, Allah akan hisap besok di akhirat, tuan-tuan. Tuhan akan hisap. Orang kata tak apa hisap. Jangan tak apa. Saya, tuan-tuan, pengalaman, saya kena ISA, diinterogate oleh special branch. Diinterogate saya sehari, tuan-tuan. Saya tak lena 2 minggu. 2 minggu tidur tak lena. Dia tanya yang ni, tanya yang ni, tekan yang ni, tekan sini. Makan pun tak lalu, tidur pun tak lena. Itu baru manusia interrogate. Tuan-tuan bayang kalau Allah interrogate. Ambil duit mana? Ataupun ambil perhiasan akal budi ke apa kan? Dia tanya habis. Duit tu guna untuk apa? Kalau untuk ibadat, Allah tak apa. Kalau guna untuk bersedap-sedap, bersonok-sonok, berlazat-lazat, ini semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Tertahan begitu lama, tuan-tuan. Masa tu kita akan kata, kalau aku miskin dulu di dunia alangkah baiknya. Orang miskin makan cukup-cukup makan untuk buat ibadat. Ada pakaian cukup pakai untuk tutup aurat. Ada rumah kadar-kadar ala kadar untuk berlindung panas dan hujan. Orang yang miskin inilah yang paling beruntung besok di akhirat. Orang kaya, tuan-tuan, banyak kira bicara dia, banyak, tuan. Banyak kira bicara. Masa tu baru kita tahu, kalau aku jadi orang miskin di dunia dulu alangkah baiknya. Kecuali kalau kita ada harta, ada kekayaan, duit ringgit, kita guna untuk jihad fisabilillah. Bersedekah, berkorban, impak sana, impak sini, tolong sana, bantu sini, insya-Allah. Maka harta kita akan dapat bantu kita besok di akhirat. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, yang sukarnya yang ketiga tadi, nak meninggalkan kehendak kita daripada nakkan dunia. Yang ni yang payah. Izkam min tarikillah. Berapa banyak daripada mereka yang meninggalkan dunia tu bizahirihi, dengan zahirnya, tapi muhibbin, hatinya kasih kepada dunia. Berapa banyak orang pada zahir kita tengok dia tak hambat dunia, tapi hati masih ada cita kepada keduniaan. Nak dunia tu. Dunia ni cantik, tuan. Nabi SAW, tuan-tuan, pada malam Mi'raj, dia dengar satu panggilan ketika baginda dalam perjalanan. Ya Muhammad, unzurni as'aluka. Wahai Muhammad, tengoklah ke aku ni, aku nak soal hang. Nabi buat tak tahu, lebih teruskan perjalanan. Kemudian Jibril tanya Muhammad, hang tahu tak siapa panggil hang tu? Itulah dunia. Nasib baik kamu tak sahut panggilan dunia. Kalau kamu sahut panggilan dunia itu, habis umat kamu duk hambat dunia, rebut dunia, berkelahi kerana dunia. Tu tara Nabi tak jawab pun, tuan-tuan. Hebat-hebat. Bak hambat dunia ni. Dunia punya pasal, tuan-tuan, tinggal semayang. Dunia punya pasal, tuan-tuan, tak kira halal haram. Dunia punya pasal berebut adik-beradik, berkelahi, berparang, bergolok. Dunia punya pasal, tuan. Saya dulu, tuan-tuan, kerja storekeeper. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Pejabat saya dekat dengan bilik mayat masa tu, dekat penjara Lustang. Bila saya tengok, saya tengok buat kerja, tengok ramai orang bilik mayat, saya pergi. Awak ni ramai kat ni? Tak tahulah, cik, oi. Abang tetak adik dengan tajak, mati adik tu. Pasal apa? Rebut tanah. Dia. Abang boleh takik adik sampai mati, tuan. Reta punya pasal. Aduh, letih, tuan. Suami saman isteri, isteri saman suami. Macam-macam jadi, tuan. Dengan sebab merta ni. Tu cara Nabi tak sahut. Kalau Nabi sahut, saya pun tak tahulah, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Sikit sangat orang yang zuhud dengan dunia ni.